Mileage baru 60,000. Ni, kau nampak ni. Ni plastik rail guide untuk timing chain dia. Dah pecah. 60,000 tau. Timing chain 100,000 dah kena tukar. Kenapa timing chain kereta-kereta Jepun, Toyota ke apa kan, timing chain dia 300,000, 400,000, elok lagi. Baru nak kena tukar. Ni boleh katakan kes sama jugalah untuk BMW punya isu dengan Mini Cooper punya isu lah. Kes timing chain punya problem, 100,000 dah nak kena tukar lah. So isu-isu timing chain, lain kereta lain lah dia punya isu. Okay, macam Mercedes, timing chain dia selalunya problem kat bahagian sprocket. Macam BMW dengan Mini, problem selalunya timing chain dia bukan kat timing chain tu sendiri, tapi dekat dia punya bahagian rail ataupun guide dia. Tengok kat belakang aku ni ada enjin N18 daripada model Mini Cooper. Isu dia bukan timing chain tu sendiri yang problem. Okay, timing chain dia tak ada masalah sebab timing chain dia duduk bermandi dengan minyak. Sebab tu kebanyakan kereta yang pakai timing chain selalunya mileage dia boleh sampai ke 300 ke 400,000 baru akan ada isu dengan timing chain dia. Tapi tak untuk BMW lah dengan Mini Cooper yang enjin N series macam ni lah. So ini kereta ni kalau belakang kita ni dia datang kat kita untuk buat leaking lah. Okay, walaupun mileage kereta ni baru 60,000 tapi enjin dia tak macam enjin 60,000 lah. Kereta ni bila datang kat kita orang untuk proses buat leaking, kita akan buka sekali lah macam kereta ni lah. Untuk Mini Cooper buat leaking memang macam ni lah cerita dia. Memang kena keluarkan enjin untuk buat major repair leaking lah. Bila kita dah buka oil sump dia, ni adalah benda yang kita jumpa dalam oil sump dia. Untuk BMW punya enjin N series punya isu lah, isu dia lah kat dia punya rail guide dia. Macam ni kau tengok ni, yang bila kita buka oil sump dia, kita jumpa ni. Ni adalah plastik daripada rail guide dia. Okay, ni adalah rail guide untuk N20, ni N18 punya enjin lah. Walaupun tak sama tapi design dia punya rail guide ni lebih kurang. Cuma lah benda ni patah sepapan macam ni kita tengok ni. Dia patah kat sini, dia patah kat area sini, dia patah kat sini lah. Cuma dia bila dia patah sepapan macam ni, problem dia akan jadi kat sini. Ni adalah oil strainer ataupun orang panggil mikrofon lah. Okay, tempat sedut minyak untuk apa-apa enjin sekalipun. Cuma dia bila dia patah sepapan macam ni, benda ni akan duduk kat dalam oil sump. Bila enjin kau start, benda ni pergi mana? Dia akan pergi kat sini. Pergi kat sini, dia pergi kat sini. Jadi macam ni. Dan akan menutup kau punya laluan minyak hitam lah. Kebanyakan kes kalau owner perasan pun selalunya enjin dah jahanam lah. Sebab dia tak ada isu dekat timing dia pun. Timing chain dia tak lompat, tak lari pun. Tapi benda ni tutup. Dan bila owner perasan pun selalunya bila enjin dah jahanam lah. Sebab minyak hitam dah tak naik. Sebab tu benda ni kita recommend sebagai preventative maintenance. 100,000, 150,000 untuk owner-owner BMW dah boleh tukar BMW Mini Cooper macam ni lah. Kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana yang berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, korang kalau nak cek tempat nak repair ke, nak servis ke kereta korang, boleh roger kita orang Transmatic Autobahn. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari apa geng? Sabtu sampai hari Khamis geng. Jumaat kita tutup. Apa-apa roger.